kenapa Datuk Seri Saidan akan bertanding jugalah untuk Parlimen di Arau. Jadi bagaimana Datuk melihat peluang pada percubaan ketiga, Datuk? Pilihan raya adalah suatu tuntutan demokrasi yang kita telah menerimanya dan telah memasukinya. PAS mempunyai falsafah yang tersendiri dalam menghadapi pilihan raya. Kita bukanlah menjadi matlamat utama kita untuk menang dalam pilihan raya sahaja, tapi lebih jauh daripada itu kita bertelamatkan untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu bila kita masuk pilihan raya dengan azam tekad untuk menang, kalau itu kebaikan kepada kemenangan, kita mohonkan Allah Taala beri kemenangan itu. Kalau masih belum ada kebaikan yang mutlak, ada keburukan padanya, Allah tangguhkan kemenangan kita. Itulah dia yang berlaku pada tahun 2004. Saya masuk pilihan raya, saya bertanding Parlimen dan juga DUN. Allah belum kurniakan kejayaan pada ketika itu. Dan saya masuk 2008 pun yang sama berulang. Tapi lain dengan kali ini. Kali ini kali yang menjanjikan harapan yang saya kira lebih besar daripada yang dahulu-dahulu. Kerana berlaku apa yang dipanggilkan kesedaran rakyat secara menyeluruh. Dengan ada media baru, di samping ada usaha yang kita buat bersungguh-sungguh daripada dahulu, daripada lepas pilihan raya 2008, gerak langkah kita ke arah mencapai kemenangan telah kita lakukan. Sehinggalah kepada sekarang, Perlis sebuah negeri yang paling unggul kerana telah kita dapat mengumumkan nama-nama calon kita sebelum SPR mengumumkan pembebanan Parlimen, menunjukkan kepada kesediaan kita yang telah begitu kemas, begitu rapi bagi hadapi pilihan raya ini, dan kita yakin insya-Allah kali ini kemenangan akan memihak kepada kita. Okey Datuk, kalau kita tengok daripada senarai calon yang diumumkan PAS, bagaimana Datuk melihat peluang untuk PAS menang, Pakatan Rakyat khususnya untuk menang di Perlis itu? Perlis memanglah sebuah negeri yang kita kira akan agak tercorot ke utara berbandingkan dengan negeri lain dengan menghadapi segala macam masalah yang ada padanya, dan kita sebaik mungkin akan mengemukakan calon yang terbaik yang boleh diterima rakyat dan boleh berkhidmat kepada masyarakat seperti apa yang telah PAS pilih, putuskan senarai calon yang telah ditawarkan itu. Kita yakin itulah yang terbaik yang PAS Perlis boleh kemukakan, dan kita harapkan rakyat boleh memahami tujuan kita. Okey Datuk, soalan yang terakhir, pandangan Datuk mengenai dikhabarkan juga Mufti Dr. Juanda Jaya akan bertanding atas tiket pakatan juga pada kali ini. Bagaimana Datuk melihat peluang dan penerimaan masyarakat terhadap Dr. Juanda khususnya di Kangah? Masuknya ataupun bertandingnya Datuk Dr. Juanda Jaya ini ke dalam Parti Pakatan Rakyat sudah merupakan suatu kemenangan moral yang besar kepada ummah, di mana perjuangan kita ini bukan sahaja orang awam menilai sebagai suatu perjuangan yang baik untuk rakyat, sampai kepada mufti sendiri pun sanggup meninggalkan jawatan muftinya, sanggup berjuang bersama dengan Pakatan Rakyat, menandakan perjuangan kita ini betul, dapat sokongan dan bimbingan, juga dukungan daripada ulama-ulama, khasnya daripada mufti seperti Dr. Juanda Jaya, dan saya mengalu-alukan kemasukannya dalam pertandingan, dan kita harapkan dia akan membawa kemenangan kepada Pakatan Rakyat. Okey, terima kasih Datuk. Terima kasih. Ya. Info terkini P003 Arau. Layarilah Facebook Arau Lami.